nak buat raspberry jamming biscuit ni, kita perlukan mentega. Okey, bila nak buat biskut, tips yang Farah nak bagi, mentega ni kena sejuk. Okey, tak boleh suhu bilik sebab nanti biskut kita tak rangup. Apa-apa biskut pun kita buat, mesti mentega kita kena sejuk. Okey, jadi masukkan dalam peti sejuk dulu, baru kita keluarkan pakai. Lepas tu, kita masukkan gula icing. Okay, kita kacau je. Kalau kita tak nak pakai gula icing, kita nak pakai gula custard pun boleh. Cuma nanti dekat biskut tu, dia akan rasa tekstur gula tu. Tapi kalau anda suka macam tu, pakailah gula custard ke gula biasa. Lepas tu kita masukkan serbuk badam. Serbuk badam ni akan naikkan rasa lemak-lemak dalam biskut kita. Okey, seterusnya kita masukkan telur. Kacau lagi. Okey, untuk biskut kita pakai telur sebiji je. Okey, selalunya kek kita akan pakai 2 ke 4 biji telur kan. Tapi untuk biskut ni kita pakai sebiji je sebab biskut ni tekstur dia lagi keras daripada kek. Okey, masukkan tepung. Ni Farah akan masukkan tepung separuh dulu. Lepas tu Farah akan kacau. Kemudian Farah akan masukkan susu. Selalunya Farah akan selang-sedikan macam tu lah. Tepung sikit, susu sikit, tepung sikit, susu sikit. Sebab kalau kita masukkan semua sekali, nanti lagi lama kita nak kacau sebab tekstur dia tak bagus sangat. Masukkan tepung, habiskan susu tadi. Kita nak pastikan tekstur dough kita ni macam ni. Okay, supaya senang untuk kita uli. Tak nak dia terlalu lembut, terlalu cair. Okay, sekarang semua dah sebati. Kita uli je pakai tangan. Tarik semua bahan-bahan lebih yang sangkut kat tepi mangkuk ni. Tak baik bazir tau. Guna semua. Okay. Lepas tu, ambil dough ni tadi. Kita kepalkan. Nampak tak? Dia jadi dough. Inilah dough biskut. So, kalau kek dia lagi lembut. Kalau dough biskut, tekstur dia kena macam ni. Sebab nanti kita nak rollkan, lepas tu kita nak tekap. Okey, sekarang ni kita boleh balut dough kita sebelum kita sejukkan. Okey, ada 2 cara nak balut dough ni. Okey, satu boleh letak atas mangkuk ni. Tapi kena pastikan yang plastik ni kena dekat dough ni. Sebab kita tak nak permukaan dia nanti keras. Tapi macam Farah suka ambil dough ni. Kita potong plastik ni. Sebab kita nak jimat tempat dalam peti ais kan. Banyak sangat benda dalam peti ais tu. Jadi, kita ambil ni. Kita balut je. Macam balut hadiah. Balut. Janji dia tutup semua. Okay. Lepas tu, kita sejukkan 30 minit. Kita keluarkan. Roll. Tekap. Bakar. Dah pun sejuk dough kita. Okey, sekarang ni kita buka, kita tengok tekstur dia macam mana. Dough kita pun dah keras sikit. Inilah tekstur yang kita nak sebab nanti senang kita nak roll, lepas tu kita nak tekap. Tips yang Farah nak bagi bila kita roll dough, biskut ke, pastry ke, apa-apa je, letak plastik. Sebab kita nak elakkan daripada dough kita melekat dekat kayu roll ni. Okey. Kita roll dalam tebal 1 ke 2 inci. Terpulang pada anda berapa tebal anda nak biskut tu. Tapi kalau lagi tebal, lagi lama lah dia nak masak. Sekarang ni kita check ada tak bahagian yang macam tebal, tak tebal. Time ni kita adjust sikit. Kita kena pastikan dough kita ni sama tebal sebab nanti kita tak nak biskut kita macam sengit sebelah. Sebelah nipis, sebelah tebal. Lepas tu masak pun tak sama. Sekarang kita nak tekap biskut kita. Okey. Kita boleh pilih apa-apa je bentuk yang kita nak. Tapi Farah suka bentuk bintang. Okay. Tips bila nak tekap biskut ni, celupkan atau salutkan tekap ni dengan tepung. Sebab bila kita tekap nanti, dia tak melekat. Sudah tekap. Kita keluarkan lebihan dough kat tepi ni. Keluarkan. Sebab kita nak angkat dough yang kita dah tekap tadi kan.
Okey, ni dough yang tadi kita dah tekap. Tengok dia punya tebal tu dalam setengah inci. So kita letakkan atas bekas pembakar kita. Sekarang ni ada dough yang lebih. Okey, takkan kita nak buang kan dough yang lebih ni. Jadi kita ulang balik langkah-langkah tadi. Kita tekap sampai habis. Dapat lagi banyak. Sekarang kita tekap lagi. Ingat tadi Farah cakap letak tepung. Selalu kalau kita pergi kat kedai, biskut dia cantik-cantik kan? Takkan sebab kita buat kat rumah biskut kita cincai buruk. Kita pun buatlah cantik-cantik. Sekarang kita dah siap tekap biskut kita. Kita boleh bakar sekarang ni untuk suhu 180 darjah Celsius masa dalam 10 ke 15 minit. Okey, sekarang kita bakar. Okey, sementara tunggu biskut kita siap, Farah akan sediakan jam dan juga coklat drizzle untuk biskut kita. Okey, untuk sediakan coklat drizzle ni, Farah gunakan teknik double boil. Untuk teknik double boil ni, kita gunakan air yang telah mendidih. Kita letakkan mangkuk dekat atas air ni. Okey, pastikan mangkuk ni tak kena air tu sebab kita tak nak coklat kita hangus. Okay, kenapa Farah gunakan teknik double boil ni? Sebab kalau kita terus panaskan coklat ni atas api, dia mesti akan hangus. Kacau je. Tak lama pun. Kalau anda tak nak pakai jam, anda boleh guna coklat ni sebagai lapisan tengah biskut tu. Jadilah biskut coklat kan? Jadi ikut cita rasa masing-masing, tak ada masalah. Macam Farah cakap, kalau buat dekat rumah ni, kita boleh ubah sendiri resepi tu. Sekarang ni coklat kita pun dah cair, biskut pun dah siap. Kita akan keluarkan biskut kita daripada oven dan biarkan dia sejuk kejap. Biskut pun dah sejuk. Okey, Farah nak pesan, bila kita dah cairkan coklat ni, walaupun coklat dia cair, tapi jangan tutup api tu sebab nanti bila coklat tu sejuk, dia akan keras balik. Sekarang kita biarkan je biskut kita sejuk dalam masa 10 minit. Lepas tu kita boleh letak jam dan kita boleh drizzle coklat kita. Biskut kita dah sejuk, sekarang ni bahagian favourite Farah, kita nak pasang biskut kita. Main pasang-pasang ni memang best. Farah gunakan jam raspberry. Jam ni boleh beli je dekat pasar raya. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Okay, sekarang ni kita ambil jam ni. Ambil bahagian bawah biskut kita tadi. Sapukan. Kenapa Farah suka bahagian pasang memasang ni? Sebab kita boleh letak berapa banyak jam yang kita nak. Kalau anda tak suka jam, anda boleh pakai peanut butter, coklat, Nutella pun boleh. Letak lagi. Siap. Dah siap dah pun raspberry jammy biscuit kita. Sekarang ni dia tak habis lagi. Kita nak drizzle coklat yang kita dah cairkan tadi. Selalunya nak drizzle coklat ni kita kena ada piping bag. Tapi sebab sekarang ni Farah tak ada piping bag. Dan kalau anda pun tak ada piping bag, jangan risau. Kita still boleh lagi drizzle coklat ni. Kita buat piping bag kita sendiri. Ambil baking sheet ni. Kita bentukkan dia jadi bentuk koin. Pusing. Okay, pastikan bahagian bawah ni dia tertutup rapat. Okay, nanti kita akan gunting. Ambil sudu, kita masukkan coklat tadi. Okay, proses ni kena cepat sebab coklat ni akan keras kalau kita lambat. Masukkan sikit je dulu. Sebab kita nak drizzle pun tak banyak kan. Okay. Lepas tu kita lipat. Just untuk tak nak bagi dia keluar. Penting sikit. Okay, kita dah boleh mula drizzle. Tapi sebelum tu kita cuba dulu. Tekan sikit. Okay, dia keluar kan? Okay, sekarang ni kita drizzle atas jammy biscuit kita.
Last one. Okey, dah siap. Sekarang ni kita ambil, letakkan dalam pinggan. Ni dia raspberry jammy biscuit yang Farah buat tadi. Okay, kita dah buat penat-penat kan? So apa lagi? Masa untuk merasa. Biskut yang tadi rangup. Lepas tu tambah pula dengan masa-masa manis daripada jam tu. Campur pula dengan lemak coklat yang kita drizzle tadi. Memang sesuai sangat. Kalau kita nak makan untuk minum petang, nak bagi kawan-kawan, raya ke, Christmas ke, semua boleh pakai. Buat je biskut ni. Ikut langkah-langkah yang Farah tunjuk tadi, mesti akan jadi.